Suatu ketika Nabi SAW didatangi seorang wanita tua, nama dia Jathamah Al-Muzanniyah, nama dia datang. Lalu Nabi SAW tanya apa khabar, dan Nabi tukar pun nama dia. Nabi kata Jathamah ni nama yang tak elok sikit dalam kalangan orang Quraisy ni, tukar Hassanah Al-Muzanniyah. Kemudian Nabi tanya bagaimana urusan kamu, bagaimana keadaan kamu. Macam Nabi sangat ambil tahu tentang seorang wanita tua yang datang ke rumah ni. So Aisyah pun tengok, siapa ni? Siapa yang datang ni? So bila wanita tu beredar, Aisyah kata radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa baginda begitu memberikan perhatian kepada wanita tua ni? Siapa wanita tua ni? Nabi SAW kata, dia dulu sering datang menemui kami pada zaman Khadijah. Waktu kami dengan Khadijah dulu, dia selalu datang ziarah. Sesungguhnya, memelihara kesetiaan terhadap hubungan lama adalah sebahagian daripada iman. So, misalnya pasangan kita, isteri atau suami atau ibu ayah kita, mereka semua ada kawan, ada rakan-rakan, ada kawan keluarga. So, menjaga hubungan dengan kawan mereka, dengan ahli keluarga mereka setelah kewafatan atau kematian orang yang kita sayang ni, termasuk juga sebahagian daripada iman. Kita menjaga hubungan tu dan nurture.